Dah banyak brand dah yang jual speaker plug and play ni. Audiobank pun ada juga speaker plug and play. Yang ni untuk model kereta Pro 2. Tak kisah korang pakai Azia, Beza, Ativa ataupun pakai King Myvi. Asalkan soket korang macam ni, maknanya korang boleh pakailah speaker plug and play Audiobank ni. Tapi, kenapa nak kena pakai speaker plug and play? Jawapannya mudah dan cepat. Tak payah nak potong wire sambung wire. Cocok je kat soket ni. Senang kan? Bunyi pun terus naik cun-cun punya. Lepas tu pula, kalau korang pandai nak DIY sendiri, dah boleh dah jimat duit. Beli je speaker ni kat online. Pasang sendiri kat rumah. Lepas tu upah kedai tu tadi, korang boleh simpan lah buat beli barang lain. Untuk Pro 2, ada 3 jenis speaker plug and play daripada Audiobank. 6-inch two-way coaxial speaker, 4-inch two-way coaxial speaker dan 6-inch mid-bass speaker. Two-way coaxial speaker ni dia ada mid-bass dan juga tweeter. So, korang boleh rasa bass dan instrumen yang padu dan clear. Untuk mid-bass speaker pula, lebih fokus kepada bunyi bass. Material speakernya pun boleh tahan guys. Orang cakap ada kualiti punya barang lah. Magnet dia pun besar tau. Lubang skru speaker ni pun follow OEM punya lubang. So, tak perlu nak modify untuk pasang speaker ni. Harga pun berbaloi guys. Okey kan? So guys, zaman 2024 ni semua dah mudah guys. Janganlah korang susahkan diri nak pilih speaker yang mana. Audiobank plug and play speaker kan ada.